Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita pertama yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang pertama yang beriman. Dialah yang berdiri bersama Nabi saat semua orang berpaling dan menjauh. Dari seorang hartawan, beliau habiskan seluruh hartanya untuk dakwah, membiayai makanan, tempat tinggal dan mereka yang dizalimi. Hingga pada akhir hayatnya, beliau tiada apa-apa. Beliau wafat dalam keadaan sangat letih. Beliau jatuh sakit selepas bertahun-tahun hidup dalam kelaparan dan tekanan demi mempertahankan Nabi. Tiada rumah mewah, tiada makanan cukup, tiada katil empuk. Tapi di saat dunia melepaskannya, Allah muliakan dia dengan salam dari langit. Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan salam dari Allah buat dirinya dan khabar gembira bahawa Allah sediakan sebuah rumah dalam syurga dari permata, tanpa bising, tanpa penat, tanpa sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan beliau. Setiap kali nama Khadijah disebut, hati baginda berubah dan air mata baginda mula mengalir. Saudara-saudari, inilah wanita yang tidak pernah mengangkat pedang, tapi berjihad dengan seluruh jiwanya. Bukan semua perjuangan perlu darah. Kadang, orang yang paling berjasa ialah yang berkorban dalam diam tanpa harap pujian sesiapa.